Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun berada, pada suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam bilik atau kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat di wajah Sayyidatuna Aisyah nampak beliau sedang bersedih. Rasulullah duduk, kemudian menghibur Sayyidatuna Aisyah dengan doa. Wahai Aisyah, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu yang sudah berlalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Wajah Sayyidatuna Aisyah berubah bahagia, berseri-seri, sangat senang. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah meletakkan kepala beliau yang mulia di atas pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lantas bertanya, bahagiakah engkau wahai Aisyah? Bagaimana hamba tidak akan bahagia wahai junjunganku, wahai tuanku. Tuan sendiri yang memohonkan ampun kepada Allah untuk saya. Memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Saya sangat bahagia. Rasulullah menimpali beliau menjawab, walladzi nafsi biyadih. Demi Allah, wahai Aisyah, saya memohon ampun kepada Allah untuk umat, untuk muslimin muslimat di seluruh dunia pada setiap selesai saya melaksanakan sholat. Jadi setiap Rasulullah selesai melaksanakan sholat, beliau selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk kita umatnya. Mudah-mudahan cinta Rasulullah kepada kita ini bisa kita balas dengan cinta kita kepada beliau. Rindu berbalas rindu. Mari kita tingkatkan, memperbanyak mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.